Hello, Assalamualaikum. Hai, what up? Welcome back to High Slim Channel. Buat those yang baru tonton, selamat datang. Okay, channel ni merupakan gameplay short horror, disturbing, benda-benda yang tak apa lah, agak mengganggu sikit lah. Okay. Mengganggu, not mengganggu apa, dia sebab game. Okay, game yang orang kata tidak senang dilihat lah. Alright. Okay, by the way, untuk hari ni no face reveal sebab aku barai sangat ni. Okay, tapi barai-barai pun kita maintain main game. Okay, for you guys. Okay, so jom tengok ramai-ramai, boleh ajak kawan-kawan. Jangan risau. Okay, segmen ini segmen yang family friendly. Okay, alright. And by the way, hari ni bertarikh 21 Februari. So salam Ramadan. Okay, selamat berpuasa semua. Okay, semoga bulan yang barakah ni memberi satu makna kepada kita lah. Alright. Buat those yang Muslim, puasa penuh. Okay. Alright. Okay, so aku buka je game ni, dia terus press E to start. Alright. So nama game ni adalah ini nama game dia. Aku dapat ni daripada H2IO tau. Okay, sebab aku nampak dia macam dia tulis short horror experience kan, so aku ambil lah. Okay, so without further ado, jom kita mulakan. Alright, 1, 2, 3, let's go. Okay, alright. Yeah. Alright, so ni tajuk game dia, Memo Vanish. Dah terang ke? Ui, gelap juga. Okay, by the way ni katil right? Ini katil. Yang tak nampak, ini katil lah. Sebab aku pun tak nampak juga sebenarnya ni. Kamera CCTV, speaker. Hi, welcome to Memo Vanish. If you are hearing this, it means the procedure was complete. How wonderful. In order to determine the success of the operation, we will now ask you a series of questions. Remember to answer them truthfully so the procedure can run smoothly. Okay. Thanks for using Memo Vanish. We wish you a happy life. Okay, mana soalan dia? Mana soalan dia? Okay, Memo Vanish. Sekejap Oh, dia tak ada setting game ni. Aku dah tekan escape banyak kali. Right, tak apa. Jom kita pergi. Gelap kan game dia. Aku tak tahulah. Mostly aku main memang jenis-jenis yang game kedekup tu lah lampu dia. Dia bukan kedekup lampu, kedekup brightness. Okay. Oh, tutup pintu dulu. Memo Vanish. What's this? Do you recognize the scent of rain on hot asphalt? Oh. Ni apa? Ni bawa apa ni? Merah rasa strawberry. Ni apa? Pudina. Oh yes, oh no, kau rasa? Hijau yes, merah no. Sekejap do you recognize the scent? Oh tak tu. Aku kalau hujan, yang hujan turun atas atap tu, aku macam bau dia. So kita no lah ya. Dia suruh kita jawabkan jujur kan, so kita jujur lah kan. Let's go. Okay. Dah tu je. Oh, okay. Oh, satu soalan satu bilik. Aduh, penat macam ni.
Does the sound of a heavy object hitting water cause you distress? Tak, sebenarnya soalan dia mudah je nak jawab, tapi tak tahu lah, kita rasa macam nak berfikir banyak kali, 2-3 kali. Ya ke tidak, ya ke tidak. Padahal berjawab macam tu je, yang buat kita rasa terganggu. Mana ada kan. Tapi kita rasa macam macam terganggu juga kan. Tapi tak. Okay, come on, next week. Alright, let's go. Aduh. Okay, right. Is the person you are now responsible for the thing the person you did? Absolutely yes. Kan? Is the person you are now responsible for the thing the person you did? Yalah. Bunyi apa tu? Oh, tak senang ni guys. Tiba-tiba dia ada bunyi ribut ni, aku tak tahu tu. Jangan tiba-tiba kita jawab keluar benda kat belakang kan. Ya, betul. Kita yang sekarang ni adalah apa kita yang lepas. Oh, suspend. Even game ni cuma menjawab soalan, tapi feel dia memang tak sedap. Aku rasa ada benda kat belakang. Dengar. Bunyi dia makin lama makin teruk. I mean macam feeling dia rasa macam, aku tak tahu bunyi apa. Padahal ni kedap bunyi ni, aku rasa bilik ni mana ada bunyi angin. Is the sound of someone crying scary to you? Oh my god. Alamak. Sabar. Sabar dulu, jangan bunyi apa lagi. Sabar. Is the sound of someone crying scary to you? Someone crying scary to you. Aku jawab ya lah. Ya. Oh. Sekejap aku slow sikit, sakit telinga. Makin teruk bunyi dia. Janganlah ada benda melompat weh. Siapa tu? Hitler ke? Does this person scare you? Does this person scare you? Buat masa ni tak lagi. Aku lepas ni. Sini tak takut. Aku ke belakang kan ni. Alamak. Goyang kepala. Itu dia ke? Ni? Tu ke dia? Mana nak kata ni? Member tengah headbanging tu. Buatnya bang, tempat lalu. Saya nak jawab soalan je. Aduh. Do you still feel the weight of the ring on your left finger? Do you still feel the weight of a ring on your left finger? Okay, cerita dia sekarang aku tak nampak tangan aku. Tangan aku sekarang ni, jari aku sekarang ni dekat mouse. Dekat mouse Allah, dekat keyboard. So, silap. Okay. Apa yang terkeluar nanti weh. Kita ada benda. Alamak. Ini tak best ni. Did they deserve it?
Who are they? Siapa mereka? Apa aku buat? Apa kau buat? No. Dah tekan dah. Oh, okay. Alright. Oh, aku dah cakap dah. Makin lama makin menyekirikan weh. Wah. Oh, malam ni tergantung aku takut. Okay. Itu kenapa itu? Tak nampak lah. If a secret is very deep enough, does it become a lie or does it become the truth? If a secret is very deep enough. Became the truth. Well, I guess both will be true. Kan? Dia tak ada jawapan salah atau betul ni. Okay. Tapi aku setuju lah dengan statement dia. Okay. Apa itu? Kenapa tu? Dia kenapa? Aku sakit dulu. Tak nampak. Mak ketuk pintu lah. Kejap. Sakit telinga. Okay, jom sambung. Do you recognize the texture of wax salt under your fingernails? No. Sakitnya telinga aku. Does the sound of the alarm scare you? Jap. Nak jawab apa lah ni? Dia bukan scare. Ya betul kalau dia scare. Okay. Dia scare. Jujur. Oh, senyap pun. Aduh. Apa pula? Oh, ini tidak aci ni. Oh, dia main ni pula. Aku tengok sekejap. Siapa ni? Okay dah. Dah cukup. Oh, bahaya. Aku takut tak lepas je. Oh, video ni. Does this person mean anything to you? No, tak kenal siapa dia. Okay dah. Cuba. Dah, no, doesn't mean anything. Sebab tak kenal siapa dia. Okay. Memo Vanish has now. Thank you for using Memo Vanish. We will now decide your fate, your future. For you. Weh. What the hell is this? Memang dia pakai ni tu. Dia pakai. We detected fragments of memories that are still haunting you. Okay. Don't worry, we can begin again. Oi, takkan nak mula balik. Oh, mula balik ke? Janganlah mula balik.
Okay guys, I guess itu je kot kita punya gameplay. Alright, okay. Dia tak adalah kata apa heavy horror or scary yang tu kan. Dia cuma the sensation lah, kita rasa sensasi seram and unsettling tu through game ni. Right? Okay, aku rasa setakat tu je lah kot. Okay, setakat tu je untuk game kali ni. Aku pun tak nak apa, aku pun mencari game yang memang betul short ni sebab aku rasa aku barai sangat ni. Okay, aku rasa aku nak stop. Okay, so thanks for watching. Okay, terima kasih kerana masih setia menonton channel ini, and thank you for your support. Make sure like, subscribe and share. Okay, thank you so much. Selamat berpuasa. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Peace. Yo.